Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya, AI Pak Ika dah, bro. Okay gang, so hari ni 2 hari bulan yang di mana kita orang kena bersiap-siap dan terus pergi ke TF Taiping. Yes, that's right. Kita orang akan berniaga kat situ, akan bertapak kat situ selama 5 hari, bermula daripada 3 hari bulan sehinggalah 7 hari bulan. Layan je lah perjalanan ni kan. Korang pun, yelah, macam aku cakap, aku nak buat YouTube ni memang untuk momen aku, momen bersama dengan family aku, dengan isteri aku, one day nanti dengan anak-anak aku. Sekarang ni, apa kita orang buat dalam kereta sekarang ni, Pia dia pergi beli barang dulu. Lepas tu adalah pergi cukupkan apa yang tak cukup. Nanti balik rumah dulu, ambil barang sikit. Lepas tu gerak dekat Taipei. Enjoy the moment. Aku tak tahu lah aku ni je ni angkat-angkat rekod ke tak. Sebab aku takut juga. Kadang-kadang bila aku dah buat-buat ni kan, lepas tu bila tak teringat nak angkat tu, dia akan jadi satu masalah ekonomi untuk aku. Kau tengok dia suruh aku buat apa. Aku nak suruh Pak Ibad lah macam ni. Ni lah, orang panggil apa tu? Slime. Orang bagi gift, kita spray air. Satu Oh. gift, buatlah satu je. Satu live je. Kalau tak jadi, kita payah buat. Okay. Bukan nak meraih gift pun. Kita suka tengok main benda tu. Kenapa awak yang tak buat? Tu nak selalu. Lah kan tak tunjuk ni. Awak kan suami. Okay, boleh. Okay. Kita lagi mana? Kita nak pergi ambil angah dulu. Wow. Kau yang salah. Mana mari Lisa? Makan. Dia taken guys, tolong jangan. Dia taken dengan orang pakai spek mata Tolong sorry Sorry Sebelum budak tu kalau bagi mana-mana dia Ricky dulu Sorry Aku tak boleh promote dia dah kali ni Sorry Dah sorry Aku tak boleh jual-jual. Salah aku jual dia. Jual mana aku jual dia? Boleh jual pula. Kali ni tak boleh jual pula. Boleh buat duit Angah! Ni apa? Kita tengok dia shopping. Oh. Kita tengok dia shopping ni. Kalau kakak aku dapat duit ni, udah pergi pula pergi tengok barang tu. Buku berapa dah ni? Buku 323 dah. Allah. Sabar kepada kawan-kawan yang belum kahwin lagi ataupun adik-adik yang bakal membesar dengan jayanya, korang kena sabar dengan bini korang, dengan sepupu-sepupu bini korang. Kalau dapat sepupu bini korang tu yang jenis FOMO, jenis suka barang-barang viral, jaga-jaga. Dia dua benda je, sama ada bini kau tolak ataupun bini kau sekali FOMO dengan benda tu. Kau 3 dah ni. Apa nak jadi kita ni? Mana Wan Wam Sam sebagai seorang peniaga yang berjaya dalam dunia ni? Masa itu emas. Tunggulah. So sekarang ni kita orang ada dekat depan rumah. Tunggu Nana dengan Kisha tu datang. Hai. Hello, hi. Hai Juna. Hello. Ma. Koridor. Sekali. Dia suka cakap sekali tiba-tiba. If you happy and you know you clap your hand. If you happy and you know you clap your hand. If you're happy and you know and you really want to show. If you're happy and you know you clap your hand. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark. Dia pun bangun tidur ke? Mami shark do 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 do. Mami shark. Tak nak nari guys. Nathan. Okay, bye bye. Bye. Menang weh. Termenang macam ni kalau kita ada anak. Lagi banyak-banyak barang perempuan ni. Kata siap awal-awal. Banyak betul barang. Bila siap last minute ni lah jadi dia. Bila last minute, buat kerja last minute. Malam tengok Korea, tengok cerita Korea. Bukan kata nak kemas-kemas barang tu tak. Dia jangan bebel. Dia tengok tangan dia.
Kenapa? Tangan dia luka. Aduh. Apa ni? Ini dia buka Jadi tau. buka. Buka cerita tadi. Dia buka hotspot ni. Kita orang tinggal kat rumah Atih kejap. Sebab apa ni? Nak jumpa-jumpa sebelum gerak. So sekarang ni kita orang ada dekat gerbang malam. Nak pergi cari dulu kasut aku. Lepas tu baru gerak ke sana. Masalahnya sekarang ni dah pukul berapa dah? Dah lambat dah. Tapi tak apa lah, sebab nak mencari kasut aku kan. Kalau lambat untuk barang aku tak apa. Jangan lambat untuk barang orang. Kita orang dekat Pekan Ipoh, area cakap gerbang. Dah cakap dah? Ha. Asal aku bagi tahu? Oh yeah, surprise. Kita orang dekat Dorayaki Bandar Shop. Kedai kasut, nak beli kasut Pak Ayu untuk event. So kat sini kedai Umi. Lepas tu kat sini kita punya tapak. Baik. Kita punya tapak. So tengah agak kita ni. Tengah. Situ Abida kalau nak cari. Kita orang kat sini. Yeah. So korang jangan lupa untuk datang dekat TF Mart Taiping. Jumpa kita orang dekat sini. Jadi insyaAllah doakan supaya kita orang ni dimurahkan rezeki. Amin. Dipermudahkan segala urusan. Amin. Supaya orang-orang yang dekat sebelah kita ni semua yang murah rezeki Semua juga. kat sini. Betul. Kita dalam berniaga jangan ada dengki, jangan ada iri hati. Betul. Sebab Allah ni dah tetapkan rezeki masing-masing. Betul. Kau tak boleh nak kata apa pasal dia lebih, apa pasal dia aku kurang, apa semua. Kita kena percaya pada rezeki Allah. Okey. So itu saja perjalanan. Minta maaf lah sebab aku ni bertergabur sikit jalan cerita. Tadi dah sampai dah. Kita orang sampai dalam pukul 7. Lepas tu aku tak berapa nak sihat. Lepas tu aku pun balik, aku tidur sedar pukul 9. Lepas tu duduk makan-makan apa semua. Lepas tu baru datang set up. Sekarang ni pukul berapa pukul tak tahu. 12. Pukul 12 lah. Okay. So yang mana nak datang, boleh datang dekat TF Mart Taiping. Bermula daripada 3 hari bulan sehinggalah 7 hari bulan. Oh, 5 hari kita kat sini. Ya, 5 hari kita kat sini. Okey, jumpa nanti. Bye bye. Pergi ke kedai membeli garam. Sekian sebentar. Rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak Igeram. Terima Wassalamualaikum. Tak habis lagi. Tak habis setup. Konten pun tak ada lagi. Ha? Konten pun tak jadi habis. Konten pun tak jadi habis. Kayak hujan lebat. Lepas gila. Tiba-tiba tengah tenang, rak tiba-tiba jatuh. Minta hari event tu tak hujan lah Popcorn.